Islam boleh difahami melalui rujukan sebuah hadis yang dinamakan hadis Jibril. Hadis ini menceritakan tentang malaikat Jibril alaihissalam datang dalam rupa manusia untuk mengajar para sahabat tentang rukun Islam, rukun iman dan konsep ihsan secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dianggap sebagai salah satu hadis paling penting dalam Islam kerana